Jin makan asap. Kalau kita pasang obat nyamuk dalam rumah kita, jin makan obat nyamuk lah asap dia. Tolong terangkan. Risau lah saya duduk seorang-seorang pasang obat nyamuk. Dah tu kata nakal juga soalan ni. Memang nakal orang Subang Jaya ni boleh lah. Kadang-kadang dia kata kita sengaja buat nakal. Tengok soalan jahat tu. Kenapa? Aku nak baca pun nak suka. Jadi dia dengar ustaz ngajar jin makan asap. Dalam hadis pun ada sebut. Tak? Lalu dia mari rasa takut. Sebab dia duduk seorang. Dia pasang obat nyamuk. Takut jin mari makan asap. Nampak? Jawabnya kalau kata boleh jadi. Bukan kata asap saja. Kalau mu pasang obat nyamuk. Jin ni makan asap. Boleh jadi jawapannya. Jin juga makan asap obat nyamuk. Boleh jadi. Faham lagi? Jadi dah mu takut benda. Yang kita takutnya, kalau kita pasang obat nyamuk, jin makan asap obat nyamuk dan makan yang tukar pasang. Tu baru kita takut. Faham tak? Ni makan asap biar dia makan lah. Dah makanan je. Nak? Betul tak? Dah akan tukar pasang. Jin ni sebenarnya saudara kita. Dia juga taklif syarak. Ada masuk syurga, ada masuk neraka. Wajib beriman, wajib bersyariat, wajib sujud pada Allah. Jangan main. Cuma tidak ada Nabi di kalangan jin. Nabi kalangan manusia. Lepas tu lebih manusia daripada puak jin. Kerana puak manusia menjadi Nabi kepada puak jin. Dalam surah jin, mari puak-puak jin mari bertanya dengan manusia. Nak hukum-hukum agama. Kalau takutlah. Lepas tu kadang-kadang kita semayang, ada macam orang ikut di belakang. Kalau kita semayang seorang-seorang. Kadang-kadang kita tidur dalam masjid. Kita tidur betul-betul tengah ni, ada orang alih sekarang. Jin alih. Ni banyak berlaku. Jangan takut. Sebab nak tidur, jangan tidur letang jalan. Jin lalu daripada depan, belakang nak pergi ke depan masjid. Dia nak semayang kat mihrab. Faham? Kita tidur situ, dia alih. Tak? Dah takut ah. Takut apa kalau jin dalam yang mari masjid ni orang baik ke orang jahat? Orang baik. Jin baik. Dah mana dia akak aku? Dah mu tidur tengah jalan? Tak? Jin yang nana, jin lara tak mari masjid. Duk main buang musing.